Tangguh dulu. Pecah mulut. Oh. Biar kau dia. Le. Buat apa tu? Jom kita gasak. Ketap palang. Tak kira mana. Pancing steady. Gerak pancing siap joran tegak. Tasik, Lombong, sungai, laut, mana ada ikan, kami tak pernah ragu. Hello Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Syasha. Apa tu? So yang mana baru sampai kat channel aku, thank you so much ada yang sentiasa support aku. Anda memang hashtag gang ketak pala. So yang mana baru sampai kat channel aku, anda kena subscribe dulu baru boleh tengok sepatutnya. Hampa tak subscribe tak baik tu. Penat betul orang untuk menghasilkan satu-satu video yang best dan mendapatkan hasil yang seronok tu penat. Di mana konten-konten yang aku kumpul aku tak release geng. Tapi hari tu aku dah spend masa, effort, umpan, segala macam lah, minyak makan. So memang dah keluar, dah spend tapi tak dapat konten. Aku tak release untuk menjaga kualiti konten. Disebabkan aku kebuntuan, sebab tu lah aku keluar video-video pendek di mana konten-konten yang tak berapa rasuk aku simpan. So harap kali ni menjadi guys. So kalau nak tahu aku pergi mana tunggu. Jom. Syashan Channel, buat apa tu? Jom kita gasak. Geng ketak pala, tak kira mana. Pancing steady, ikan semua kena. Gasak ya bro, jangan tunggu. Strike kuat, kali pun lari laju. Muara pantai kami tetap turun. Janji dapat hasil, confirm puas balun. Syashan Channel, buat apa tu? Jom kita gasak. Di mana ada Siapa yang tak tahu dedak balun tu pada? Dedak balun adalah satu formulasi yang direka khas untuk kita membalun segala ikan di dalam air. Dah tipu. Atas ni dia seal, hampa kena koyak dulu lah. Koyak dulu. So dia dihadirkan dengan plastik ziplock untuk hampa boleh simpan. Kemudian kita buka dulu. Dia agak kedap udara. Dan kita masukkan sedikit di dalam ni. Nampak? Masukkan sikit. Aku masuk setengah pack ya. Jadi cara bancuan sangat mudah geng. Hampa perlu tambah air dan gaul. Kalau tak reti scan sini. Jadi untuk menjadikan dia lebih enak, anda perlu semprot ni. Dia macam ni lah. Kalau kata kita semprot ni, ikan tu insyaAllah tak speech delay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk air sedikit demi sedikit. Begini tadi aku balik hilang pula lah tadi kau nak wireless. Itu waktu sama. Mal 7 day. So kita campur ayak sampai 2-3 kali geng untuk aku dapatkan tekstur yang lembut. So ni lah lembut ni. Tekstur ni agak lembut untuk kita main gentle. Memang syok lah lembut-lembut. Siapa yang tak reti baling confirm pecah. Tapi inilah ikan paling mudah makan. So jadi aku akan pairkan umpan ini. Aku akan pakai dengan ni lah, rambut daripada JKP, rambut kinot mata 2. So rambut boleh tengok kat sini. Nampak 2 mata. Cantik kan, mata saya 8. So rambut ni 15 pound. So setakat kalau patin makan boleh tarik lagi. Setakat 1 kilo 2 kilo. So jom kita try gentle. Let's go. ada ikan kami tak pernah ragu. Syashan Channel, buat apa tu? Jom kita gasak. Tengok organizer lambat guys. Mal 7 days anak buah SIM guys. Suci, di mana kini kau berada? Mal 7 hari. Mal 7 hari nama dia. Bismillahirrahmanirrahim. A few moments later. Mata ye guys. Kita jumpa kat sini pula Memang plan datang sini Memang plan datang sini Pisang lah sungai. Memang aku nak pergi sini. Aku semalam memang nak ajak, tapi dia fikir Mak Toyek nak pergi kolam ke tak Sekali betul sampai guys. Jom macam ni kali. Buat ke? Boleh ni tepi-tepi ni ada, bawah pokok ni ada.
Quick strike ke? Quick strike. Quick strike ke? Guys. Quick strike guys. Kayu bagus. Cepat lah first strike ni. Dia punya semangat bangun kan. Aku macam tak lawan. Tak tahu ikan apa. Oh, tak ikan. Allah. Punya nak dapat dia sikit yang susah. Janji bukan plastik guys. Tengok. Ini ikan buyu lah. Aku dah lengan tak rekod. Bukan lah bang. Ini orang main kerapu. Dah rupa kerapu. Besar weh. Oh. Okay guys, Adi dapat boron guys. Salam. Oh, abang mai guys. Abang seorang lah? Seorang. Ha? Seorang. Ni macam kuis. Macam kuis. Oi, ada ke ni gorgon? Ada kerapu. Dia nak mancing. Ha? Cakap angka dia nak mancing. Ayah dia ni tak nak buat kelorot. Mam, kelorot mam. Dia mesti makannya. Balon dia mesti makannya guys. Puyuh gorgon bai. Dia berjalan mau tau. Salam. Wah. Mesing. Aku guna JT bang. Oh, Hai. Tongsan. Konsan kan? Dia terus shoot lah. Fuh. Patin. Wish, tangguk ada tangguk. Tangguk. Kenapa? Geli. Oh, keli. Boleh lah bang. Bagi geli masuk ranking tu. Tali kuat. Tengok masuk dapat. Ha, geli. Oh. Sekejap. Sekejap. Mana? Baik ujung. So geng, kita bersama organizer kita Malam 7 hari. Kita tanya Syah. Okay, organizer macam mana ni event? Alright Okey, baik. Baik ke lah? Kosong. Dia selalu hero last minute. Hero ke organizer last minute? Kalau nak kira hero, ramai hero ni. Abang letak di sini. Boleh. Kat atas ni. Oh, bos belanja Oh, terima kasih. Okey, baik. Tengok ais Bang. Abang nak minum dulu? Sudah. Saya tuang. Ha? Udah. Okey. Saya rasmi bang Bang. Tak tahu ikan apa ni. Puyuh. Ikan puyuh. Apa? Ikan angkai kecil. Allah, tengok mulut dia pun. Bang. Susah sangat nak dapat dia. Baru dia bagi. Kalau tiada makan, main-main. Cik adik. Cik lah. Angkai tu yang kecil. Ini Abang ambil bang. Jatuh dah. Mat dapat beli dia selat. Pergi kolam pun dapat selat bang Kira mat mancing. Kimon lah. Nak balik lah, bye-bye. Salam uncle dulu. Salam semua. Bye. Bye bang. Bye dik. Salam. Wah, lawa tu pi dik. Cars. Hujan pula tengah hari. So geng, baru masuk pukul 1 tengah hari.
ikan kurang galak. Tokey cakap mungkin disebabkan pagi tadi tengah malam tadi sampai pagi tadi hujan sangat-sangat lebat. Untuk kau layak mancing ataupun kau layak tawak ni, kelemahan kalau hujan lebat, ikan dia agak sendu makan. Ni pun hujan pula ni. Buat. Hujan kenyai. Tapi tak apalah, tunggulah, adalah strike. Tapi tak gasak tau, tak galak. Jiran-jiran ni semua sini keliling ni semua tak ada naik lagi. Ada sekok dua pun keli lah. Untuk ikan lain tak ada. Kita tengok lah macam mana hasil lepas hujan ni. Aku terpaksa padam kamera second ni sebab hujan. So stay tune guys. Jadi kan kita orang dah half time dekat kolam mancing mesra yang bertempat di Haneko Semenyih ni. Jadi kita bersama juru cakap kolam. So bang, abang boleh cerita sikit tentang kolam mesra ni? Bila dia start operasi sebenarnya kolam ni? Okey, kolam mesra ni kolam lama sebenarnya. Kolam ni dah wujud lebih dari 20 tahun dah. Dulu kolam Pak Mael lah. Dulu sini kolam Pak Mael. Dulu. Okay, dulu buka kolam sekejap. Lepas tu dia untuk joint venture. Dan dalam masa tu berhasil masuk ikan dari Sungai Pahang. Banyak okay, antara spesies yang ada bang? Okey. Dalam ni ada tongsan tau. Tongsan sisik kasar. Ya. Masuk di tu dah. Sebenarnya kita tak boleh nak kira dah sebab terlalu banyak. Memang masuk. Selain daripada tongsan, kita ada patin Sungai Pahang. Patin Sungai Pahang. Talapia merah hitam. Ada lampam Jawa. Lampam ekor merah. Apa sungai tu? Sungai. Kalau keli ada dua spesies lah. Keli biasa dengan keli Afrika. Keli kampung dengan keli Afrika kan. Selat pun ada kan. Tadi nampak selat pun ada belida. Tapi itulah, kita ada beberapa ikan Sungai Pahang yang kita tak jangka di dalam ni tau. Termasuk sekali masa ni. Masa dulu masa PKP dia orang main lepas-lepas ikan kan. Dalam tu main masuk simpan. Okay. So memang dalam ni memang banyak ni. Ya, boleh tengok kocak air semua memang banyak. Boiling memang banyak. Tadi kita dah tahu kan tentang spesies ikan yang ada dalam ni. So sekarang kita nak tahu masa operasi untuk kolam. Masa operasi buka 7/7. 7 hari seminggu lah. Seminggu setiap hari. Tak ada tutup kan? Tak ada cuti kan? Kau datang lagi apa pun. 10 pagi sehingga 12.30 malam. Tapi bulan puasa tak tahu lagi. Bulan puasa tak tahu apa-apa. Sekejap, kolam punya TikTok kau follow, update kat sana nanti bang. Betul. Okey, bayaran masuk. Sebenarnya kita tak nak bebankan pengguna pemancing. Okey. Sebab kita pun asalnya pada pemancing kolam juga. Sejam RM10. Biasa standard orang akan masuk package 4 jam lah. 4 jam RM40. Tambahan masa? Tambahan masa tu biasa RM10 lah. 1 jam RM10 macam biasa. Okey. Kalau sekarang ni dia bayar RM40, 2 jam dia mancing. Kita pulang balik duit tu. Oh, kasar tu. Siapa kena? Adi ke? Adi ni? Tongsan ke? Ke patin? Patin. Tongsan. Oh, tongsan. Kasar. Balun. Main ni bang. Sini. Pegang aku bang. Kosong dulu. Biar kau dia pergi. Le. Ada tangguk. Tangguk lebih. Tangguk tu nak kacip. Tangguk ke? Mana mat? Oh, alamak dia dah masuk laluan reba. Allah. Rezeki mata. Okay geng, selalunya apa yang terjadi kat kolam, bila kolam tu sendu, kurang ikan makan, dan satu tempat tu ada seorang strike. Dan kau tengok dia berkumpul di sini. Mat nak jorok tak dapat. Tengok. Semua dia jadi macam apa ni? Tongsan hunter lah. Kau konon-konon kau je nak jadi tongsan expert lah. Kau lepak tengah panas sini. Macam tak lawan. Tunggu.
Terbang dia kena sembat. Jadi kipas tu. Oh, ada ikan guys. Ada. Tilapia hitam. Ya. Makan macam besar. Ini aku kutip kat UKM. Penuh jut nanti. Dia potek je. Tapi kena tengah belakang. Mat strike. Ui, kasar kat Mat. Masuk tu. So geng, untuk kolam mesra ni aku difahamkan. Sebelah sana tu kami duduk tadi kolam bayak yang RM40 4 jam. So untuk kolam ni kolam timbang geng. Kolam sana gentung. So kita try kolam timbang. Tengok ada hasil ke tak. Kita try lah. Sebab ni pun dah nak masuk petang kan. Dah pukul 3 lebih kat pukul 4 lah. So kami nak cari strike yang best-best sikit. Kita try lah kolam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh, dia mau. Kasar Mat. Hah? Tilapia hitam. Tapi bapak kasar. Kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, kasar. Jut pula tak bawa. Jut kat sana. Alamak guys. Nampak radar. Ada makan ni. Aku duk kata dah. Aduh. Senang sangat. Aku 2 ekor lah. Cakap tak habis lagi. Merah Mat. Okey, double strike guys. Merah guys. Mana? Adi. Ha. Uish. Merah guys. Double strike. Kuis double strike tu. Ha? Ui, tang apa ni? Tang apa ni? Besar. Kosong Mat. Oh ni. Oh, kan perut merah. Tu tekor tu ada luka. Kasak macam tilapia hitam. Tidak bakal tu. Ha? Kecil merah. Kecil dia lah. Bantai yang besar. Ambil yang cari yang besar. Mana tengok? Yang macam ni dapat ni. Ni tak payah. Oh, kena badan Mat. Itu yang mencerek tu. Tak, masalah yang sebelah kau tu. Tak dapat tu sebelah kau tu. Hilang gian jauh Oman dekat sini. Hilang gian jauh. Oh belum. Oh. Yes. Tali dah shoot ke bantai. Kasar. Kasar. Kasar kan. Himat pun strike. Tengok. Orang dah puas lah. Ha? Belum, tak ada. Cuma tilapia. Awas right. Tilapia ni. Macam kuat lah. Apa ni? Macam kuat lah. Oh, tilapia. Kena UL. Jadi gitu. Kena tengah belakang. Kuih. Saiz guys. Saya macam ni nak makan. Double strike. Apa? Kasar. 2 ekor. Mat apa? Batin. Mana batin?
Kasar. Ambil yang kasar. Yang hitam. Wah, mas strike bye. Ha? Oh, hitam lagi sedap. Sama lah. Ui, kasar tau. Ha? Yap. Kasar kau. Siapa yang ni? Abang nak gerak lah. Okey. Oh, lepas-lepas gasok tu balik tu. Goodbye. Tak sisik. Ni geleng-geleng patin ni. Geleng tu nampak kepala geleng tu. Macam mana Mat tahu patin ke keli ataupun tilapia, dia punya head shape dia layak. Bagi sesiapa yang biasa lawan dah fight ikan, dia tahu. Ui, rosak weh. Keli weh. Afrika Mat. Cancel balik yang tadi. Cancel balik. Salah. Afrika weh. Dah ada ranking ni. Ini aku nak pegang mu takut macam. Kau duduklah diam-diam. Oi, mana boleh atas pokok. Di bibir bawah bodoh. Kau tengok kepala dia pantat, dia berzikir kan. Ui. Lek. Ui. Tolok tu yang merah tu masuk mulut dia tadi. Sabar. Nak tali ni. Aduh. Nak tengok, nak angkat tengok besar tu. Ish. 2 hours later. Baru boleh angkat. Ui kau. Pegang Mat. Ataang maang paang tuhang. Tu dia. Ataang maang mag-aaraw at ang landas mo'y Anohim. Chen. Mantap. So geng, tadi aku dah try kolam sana. Kolam sana agak keras ni. Mungkin sebab faktor cuaca, ramai agak lah yang tak apa okey. So kami diberi kesempatan untuk mancing kolam ni. Kolam ni kolam timbang geng. Kolam timbang. Tapi kita dapatlah try kat sini kan, sebab kat sana teruk sangat. So kalau korang datang sini ada dua pilihan lah. Yang 44 jam ataupun kat sini masuk bawa je joran. Ikan je dia kira, joran tak kira. So kalau ikan sekilo RM12 untuk tilapia. So memang murah lah kat sini kan. So kalau kumpau sana, sini ada. InsyaAllah yang kat sana nanti aku akan repeat lagi guys. Mat yang dapat haruan. Jackpot Mat. Abang ni tegur geng, saya tengok YouTube. Disebabkan abang tegur bang. Abang orang pertama tegur saya kat kolam ni tau. Oh. Yang tegur saya bagi lolak oil. Alhamdulillah. Mesti lolak oil. Rezeki abang lah tegur saya. Abang kawan kita bagi satu bang. Ambil. Ni ada stiker baru. Okey. Bagi lebih sikit ke abang. Terima kasih banyak. Mantap. Okey, tunjuk dulu benda ni. Geng tu tadi pakcik tu dia kata dia selalu tengok. So hampa semua kat luar. Kalau yang pernah tengok channel YouTube ataupun yang mengenali diri ni, hampa jumpa hampa tengok lah. Kalau ada barang lebih, lolak oil ke, ada dot ke, stiker ke, InsyaAllah aku akan bagi. Mantap guys, sebabnya aku tak mampu lagi untuk nak buat event, nak jumpa semua. Jadi yang mana aku berkesempatan terjumpa, itu aku mampu bagi. Takat mana aku mampu lah. So geng, penat sebenarnya. Hangat. Kolam ni pun sendu, masih ramai orang. Kita tanya pakcik ni sikit. Adik dah ada ikan ke belum? Dah. Berapa ekor dah? 1. Wah, adik dapat? Kakak dapat? Kakak tera lah. Adik dah dapat belum? Belum, sekejap kita makan lah tu. Kau dia tipu. Kata besar. Alhamdulillah.
So geng, ni rahsia kat kolam mesra. Tilapia hitam, tilapia merah. Keli pun ada. Cuma tongsan sisik kasar yang Adi release. Itu orang panggil rezeki mata. Rezeki mata. Puyu pun ada. Makin datang lagi tu. Ni puyu gorgon. Tekok ni, gorgon. Ni. So semua hasil. Tak balon kan. Lola oil. Habis. Habis pakai. So thank you so much Adi untuk ini lagi. Thank you Mat. Sudi datang. Thank you guys. Expert ini lagi. Expert apa? Expert apa? Tilapia. So gang, cukup lah dekat tu konten kita orang kat kolam mesra. InsyaAllah lepas ni kita repeat lagi. So ni juru cakap ada apa-apa. Okey Ngam, datang jangan tak datang. No power lu mari. Kalau takut kumpau, jangan mancing. Betul abang kan? Takut kumpau jangan mancing. Ini insya-Allah tak kumpau. InsyaAllah tak kumpau. Kalau kumpau juga kita akan bagi mandi bunga. Ada manis-manis ada manis-manis kesian kau orang keluar modal. Ya betul. Itulah bagus guys. Kalau kolam Bumi Putra, dia ada ihsan tu. So korang jangan lupa datang support. Mantap. Thank you so much guys for watching. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Kalau ada rezeki kita jumpa next content guys. Bye. Assalamualaikum. Tengok. Dia tengah asing-asing ikan. Kalau buat sedih lah. Dia baru naik kerapu 8 kilo tu. Dia lagi belagak dia. Dia belagak sebenarnya. Dia bukan buat sedih.